Betul, betul. Ha. Itu betul. To us, apa orang kata, uh, apabila menggunakan chip ni, kalau mana-mana perniagaan yang ada keperluan lebih daripada sekadar untuk terima duit jualan sahaja semata-mata, dia sepatutnya consider chip. Sebab kita ada end-to-end, setakat ni kita tengah build a complete embedded finance punya platform, di mana duit masuk kita tolong handle, duit keluar kita tolong handle, kita boleh hantar duit kalau dia ada agents contohnya, ataupun dia ada dia nak, orang kata apa, dia nak manage transaction from overseas contohnya. And then kalau dia nak, orang kata apa, dia nak be able to dapatkan sales advance untuk some cash flow injection while doing so. And then kalau dia ada staff yang perlukan expense, so it comes with the with the suit. So ataupun kalau mana-mana company ataupun mana-mana pemilik bisnes yang ada, yang letakkan tech API dan juga tech robustness sebagai dia punya number one criteria, dan dia should highly consider chip lah.